Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak kupas satu cerita yang tengah viral yang penuh dengan plot twist, alasan pelik dan reaksi netizen yang memang tak boleh move on. Saya pasti ramai dah tengok gambar atau video kes ni. Tapi hari ini saya akan kupas dengan lebih dalam dari sudut moral, rumah tetangga, media sosial dan masyarakat kita. Apa yang berlaku dalam gambar ini? Kita tengok beberapa individu sedang berbual agak tegang. Seorang lelaki, seorang wanita bertudung dan seorang lagi wanita berbaju warna cerah. Dari video jelas ada suasana tidak selesa. Mungkin sedang menyelesaikan konflik. Menurut laporan yang tular, kes ini berkait dengan alasan pelik yang diberi oleh seorang suami apabila ditanya tentang hubungan dengan seseorang, dan alasan ini menjadi bahan ketawa serta bahan viral di media sosial. Sebab utama video ini meletup adalah satu ayat, iaitu B itu apa sebenarnya? B itu, tahu tak B itu apa? B itu brother lah. Ayat ini digunakan sebagai alasan untuk menafikan suatu hubungan. Tapi netizen melihat situasi itu tidak meyakinkan lalu meletupkan komen dan reaksi kelakar. Kadang-kadang bila alasan pelik digunakan dalam situasi serius, itulah yang membuat masyarakat tak boleh move on. Topik ini sebenarnya lebih besar daripada sekadar kes viral. Ramai pasangan gunakan alasan pelik bila kantoi buat sesuatu. Ada yang cakap itu sepupu, itu kawan kerja, itu jiran. Padahal sebenarnya ada hubungan di belakang. Auzubillahi min zalik. Sampai satu tahap, alasan-alasan begini jadi bahan jenaka rakyat Malaysia. Tapi untuk pasangan yang sedang terluka, ini bukan lawak, ini trauma. Kita hidup dalam zaman di mana kes curang makin menjadi-jadi. Kenapa? Sebab media sosial mudah, komunikasi terlalu senang dan ramai hilang rasa takut kepada dosa serta hilang rasa tanggungjawab kepada pasangan. Kita kena sedar kesihatan bukan main-main. Kepercayaan boleh hancur dengan satu tindakan bodoh. Kebahagiaan rumah tangga bukan boleh dipulih dengan alasan pelik. Untuk suami, jangan buat alasan pelik. Jangan rendahkan martabat isteri dengan kes-kes sebegini. Kalau salah mengaku bukan spin cerita, dan malah janganlah pukul isteri. Untuk isteri, jangan terus serang tanpa bukti, tetapi jangan juga jadi bodoh percaya semua benda. Jaga marah diri. Kalau nampak red flag, jangan biarkan berlarutan. Untuk pasangan, komunikasi itu kunci. Kesihatan itu pilihan, bukan kebetulan. Duit, kerja dan penat bukan alasan untuk hilang hormat dalam hubungan. Jadi korang kita tengok video yang tular sebelum ni. Yang kita tengok ni, ya Allah, para lelaki tu pukul kan isteri dia. Na'udzubillah min zalik. Adakah hari ni kita melakukan suatu perkara ikut hawa nafsu? Janganlah kita bertindak ikut hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Sebab kita hari ni kena ikut dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata orang kafir lagi baik daripada orang Islam hari ni. Ya memang, tetapi ia bukan soal baik, ia soal taat. Taat perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafara memang baik, tak dinafikan. Ada yang lebih baik, tapi dekat dunia saja, dekat akhirat wallahu alam. Itulah kita kena bimbang soal akhirat, bukan dunia. Oh, dunia memanglah semua orang suka buat baik,
Tetapi dekat akhirat macam mana? Adakah hari ini kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila kes sebegini itulah ramai ketawa, tapi sebenarnya reaksi netizen adalah refleksi kepada realiti. Ramai pernah lalui pengalaman pahit, ramai pernah ditipu dengan alasan pelik, ramai pernah dikecewakan. Kes ini mengingatkan mereka kepada trauma sendiri. Hidup ini bukan drama. Bila kita buat kesilapan dalam hubungan, bukan kita saja yang sakit. Pasangan, anak-anak, keluarga, semua terkesan. Elakkan pergaulan bebas, elakkan mesej-mesej rahsia, elakkan friend tapi rapat. Satu langkah salah boleh musnahkan kehidupan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Kita teruskan misi menyebarkan nasihat, teguran dan ilmu yang boleh menyelamatkan banyak rumah tangga. Kita jumpa di video yang seterusnya insya-Allah dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.